وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا. استغفر الله العظيم. استغفر الله. لا يلا. لا إله إلا الله. استغفر. Oh, salah kau. Salah kau. Assalamualaikum. Ya. Ya. Boleh tak? Astaghfirullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Insyaallah kita buka dengan Al-Fatihah dan juga salat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hadi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita kerana pada hari ini, hari Isnin, hari yang berkat, hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita sambung pada muzakarah pengajian kitab Qatrul Ghaithiyah fi ilmi sufiyah ala syari'atil Muhammadiyah. Dan hari Isnin, kemarin hari Ahad, semalam hari Ahad, hari Kedah, hari sekolah di Kedah bermula. Ibu-ibu kelang kabut dengan anak-anak sekolah hari Ahad di Kedah. Hari Isnin belas Selatan. Mungkin tadi ibu-ibu, ayah-ayah yang ada tadi dah kelang kabut dengan anak-anak, pergi hantar sekolah ni, hantar tadika ni, hantar sana sini. Jadi sekarang 12.30 sampai 1.30, mungkin kalau ibu-ibu ataupun ayah-ayah, tuan-tuan perempuan yang bekerja di office, mungkin waktu rehat sekarang, ataupun kalau di rumah, mungkin dah masak ataupun sedang tunggu zuhur. Jadi insya-Allah kita sambung pembacaan kitab Qatrul Ghaithiyah pada muka surat 23. Seperti biasa saya guna buku ni, yang buku Rumi. Ini tulisan yang buku Rumi, Qatrul Ghaithiyah yang Rumi, harga RM12. Boleh dapatkan di beg kuning insya-Allah. Lepas itulah kita akan buka. Yang ini kitab Jawi. Saya ada kitab Jawi. Karangan Syekh Husin Kedah. Kitab karangan Syekh Husin Kedah rahimahullahu taala. Jadi insya-Allah sambung pada muka surat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fi daraini amin ya rabbal alamin. Qala inilah rahsia firman Allah Ta'ala. Itu muka surat 23 atas sekali. Perenggan kedua. Inilah rahsia firman Allah Ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Surah At-Talaq ayat 4. Artinya, dan barang siapa takut ia akan Allah, nescaya menjadi Allah baginya akan kemudahan daripada pekerjaan dunianya dan akhiratnya. Masih lagi bicara berkenaan sifat taqwa yang mana Syekh sebut pada bab yang kita baca pada kemarin, iaitu bagaimana para awliya ini musyahadah mereka kepada Allah Ta'ala. Dengan musyahadah mereka kepada Allah Ta'ala, dengan kerasaan mereka kepada Allah Ta'ala, terlepas diri mereka daripada belenggu syaitan, belenggu hawa nafsu, belenggu diri sendiri, belenggu keinginan. Kerana belenggu tersebut mereka lepaskan dan dilepaskan, dan mereka menuju kepada Allah semata-mata. Maka dalam ayat yang seterusnya, muka surah At-Talaq, apa dia? Allah sebut wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan daripada urusan-urusannya kemudahan. Ya Allah, kalau kita faham kataan ayat-ayat Allah Ta'ala ini, kita dah cukup satu kekuatan, satu semangat untuk kita pegang jalan Allah Ta'ala, untuk kita pegang manhaj Nabi SAW, untuk kita pegang apa yang diperintahkan kepada kita. Allah sebut, siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Semua benda yang dia nak buat, semua benda urusannya menjadi mudah, dengan syarat dia takwa kepada Allah. Allahu Akbar. Kita jauh lagi daripada sifat taqwa sebenarnya. Jauh lagi kita ni daripada sifat taqwa. Taqwa yang sebenar-benar taqwa, sifat taqwa. Jauh lagi kita sebenarnya. Kita masih lagi pada sifat tajir. Tajir. Kita masih lagi pada sifat peniaga. Apa maksud peniaga? Kita buat sesuatu, kita nak sesuatu. Kita solat, kita nak itu. Kita bagi sedekah sebab kita juga nak bagi lancar rezeki kita. Kita buat sedekah juga sebab kita nak kita punya orang kenal kita ni seorang yang funder, suka bagi derma dan sebagainya. Macam-macam benda. Dalam kehidupan kita ni, kita bukan lagi orang yang bertakwa. Kita masih lagi pada kedudukan tajir, berniaga dengan Allah. Bagi ini saya dapat balasan ini. Solat ini saya akan dapat jaminan ini. Itu kita punya masih lagi pikiran kita.
tapi dengan diri kita, dengan hawa nafsu yang mengganggu, dengan syaitan yang membisikkan, dengan keadaan sekeliling manusia yang tak membantu. Susah untuk kita betul-betul rasa diri kita dan betul-betul tinggalkan kemahuan dan kehendak diri kita untuk menjadi seperti mana yang Allah redha. Maka Allah kata, tapi syarat dia, Allah kata kalau nak dimudahkan urusan taqwa, wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Moga-moga Allah jadikan kita orang yang bertakwa, amin ya rabbal alamin. Dan pada ketika itu baru jadi bersih. Tengok ayat Syekh. Pada ketika itu, pada ketika mana? Pada ketika diri kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Pada diri kita menjadi orang yang bertakwa, maka jadilah kita orang yang bersih, jernih dan hening. Bersih, jernih, hening. Hening ni apa? Tenang. Jiwa kita bersih, jiwa kita jernih dan jiwa kita tenang. Sebab itu diumpamakan seperti air. Air yang jernih, apa tadi? Jernih, bersih dan hening. Ini sifat air. Sifat air yang baik. Sifat air yang elok, jernih. Apa jernih? Nampak di dalam air itu apa? Bersih, tak ada kotoran, dan hening dan tenang. Bukan ombak, bukan kelang kabut. Jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, jiwa yang hening. Subhanallah. Maka bersih daripada segala sifat, bersih zahir dan batinnya, daripada segala dosa kecil dan dosa-dosa besar. Dosa kecil pun dia tak buat, dan dia terhindar daripada dosa kecil, dan dosa-dosa besar juga demikian. Dosa besarnya tak buat, jauhkan daripada dosa besar, tak jatuh dalam dosa besar dan seumpama dengannya. Dan pada waktu itu jadi berganda-gandalah pahala amalannya. Yang 1 sampai 70 kali ganda, dan terkadang sampai 700 ganda dan lebih. Gandaan-gandaan ini banyak yang Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut berkenaan sifat sabar. Allah sebut dalam sifat sabar apa dia? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dijanjikan ganjaran kepada orang yang bersabar itu tiada terhitung. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Tidak terhitung. Tidak terhitung ni bukan tak ada, tapi infinity. Tak ada number. Tak ada number yang boleh sebut 100,000, 10,000. Infinity. Maknanya tak terhitung bilangannya, besar bagi orang yang sabar. Allah sebut, hadis Nabi sebut dalam hadis abdia berkenaan orang yang bersedekah, masalul ladzi, Allah sebut dalam Quran, Allah sebut dalam Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah sebut berkenaan perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang bersedekah menginfakkan harta di jalan Allah, kamathali habbatin. Ingat, ini perumpamaan Allah sebut dalam Al-Quran. Nak bagi tahu, nak ajak kat kita, nak pujuk kita. Apa dia? Allah kata ni pada Allah kata apa? Mathalul ladzina, perumpamaan orang yang yunfiquna amwalahum, bersedekah harta mereka, fi sabilillah, kamasali habbatin. Kamasali habbatin. Habbah ni apa? Biji. Satu biji benih tanam. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Sab'a sanabil. Satu biji benih menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tangkai. Habbatin sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap tangkai ada 100 biji. Contohnya macam padi. Kan? Ni. Lukis cara hudu-hudu Contoh ada 100 biji ni.
Fi kulli sumratin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Okey, yang ni balasan apa? Balasan bagi orang yang bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Dia berinfak dan bersedekah di jalan Allah. Satu biji menumbuhkan 7 tangkai. Dalam setiap tangkai itu ada 100 pula biji. Maknanya apa? Satu sedekah dia bagi ganjarannya 700 kali ganda. Oh, cantik juga. Satu tangkai, satu biji yang dia sedekah, RM1 yang dia sedekah berganda kepada 700 kali ganda. Ini 100. String masuk dalam poket kita. 100. Allah sebut dalam Quran jelas. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah fi kulli habatin sab'a sanabil fi kulli sumratin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini satu biji yang kita bagi dan dapat 700. Satu sama dengan 700 kali ganda. Orang kalau main saham, orang kalau main kripto yang patuh syariah, dia tengok 700 kali ganda ni, dia kata buat kenduri besar kita. Sebab apa? 700 kali ganda ni nilai yang sangat besar. Kemudian Allah kata Allah mampu dan boleh menggandakan lebih daripada yang disebutkan. Sebab tu dia Syekh kata pada waktu itu berganda-gandalah pahala amalannya sampai 70 kali ganda dan terkadang sampai 700 kali ganda dan lebih daripada tersebut. Sebab apa? Sebab bila seseorang itu memberi tidak memikirkan dirinya, bagi infak kerana Allah, buat sedekah kerana Allah, solat kerana Allah, puasa kerana Allah, buat baik kerana Allah, semua buat dia kerana Allah dengan sifat taqwa dia, jauh daripada maksiat kerana Allah. Ada orang ajak perempuan dan sebagainya, dia tolak kerana Allah, maka ganjarannya luar biasa. Dan sambung ayat Quran, Allah kata lagi surah At-Talaq ayat yang kelima, sambungan ayat yang tadi, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa takut ia akan Allah, nescaya menggugur Allah daripadanya akan segala kesalahannya dan dibesar baginya dan akan balasannya daripada pahalanya. Maknanya siapa yang takwa kepada Allah, balasannya besar sekali. Apa balasannya? Nampak kan? Okey. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah sebut lagi tadi, barang siapa yang takwa kepada Allah, yang pertama tadi, Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan urusan. Mudahkan urusan. Yang kedua, ayat yang kedua Allah kata, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi. Allah ampunkan kesalahannya. Ampunkan kesalahannya. Dan yang ketiga Allah kata, barang siapa yang takwa kepada Allah, yu'azzim lahu ajra. Allah gandakan pahalanya. Ni 3 benda. Allah mudahkan urusan, Allah ampunkan dosa, Allah gandakan ganjaran. Saya nak tanyalah. Nak tanya logik akal kita. Ada tak orang tak nak benda ni? Ada tak dalam dunia ni orang tak mau? Kalau bila nak komen. Ada dalam dunia ni orang kata, saya nak bagi awak mudah kerja, tapi saya nak bagi gaji awak tinggi, dan kesalahan awak saya tutup mata, saya tak kisah. Ada tak orang nak kerja macam ni? Semua orang nak. Semua orang nak dapat apa yang dijanjikan. Semua orang kalau sebut siapa yang nak bekerja, saya kerja dia mudah saja, urusan kerja mudah, gaji tinggi, digandakan, dinaik pangkat setiap hari, dan dosa dan kesalahan dimaafkan, diampunkan. Siapa tak mau? Orang gila pun mau. Maksudnya apa? Semua yang itu ialah, semua yang kita dijanjikan oleh Allah Ta'ala itulah perkara yang benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak memungkiri janji. Tak pernah sekali Allah memungkiri janji. Maknanya apa? Bila Allah sebut dalam Al-Quran, Allah pasti qabul, Allah pasti jadi dan terima. Cuma kita yang tak nampak, kita yang tak rasa, dan kita belum jadi orang yang bertakwa.
Ini sifat taqwa. Dalam ni terjemahan Syekh, orang yang takut. Takut tu maknanya apa? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk tak sama. Takut kepada makhluk kita lari. Ada orang nak pukul kita, kita takut, kita lari. Ada kita kata, jangan pergi, takut tu, nanti gelap-gelap takut. Takut, kita mengelak. Takut dengan makhluk kita akan lari dan menjauhkan. Tapi takut dengan Allah, kita akan mendekat kepada Allah. Bahkan Allah suruh kita takut dengan Allah, maknanya bila takut kepada Allah, mendekat kepada Allah dan menjauhkan daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Boleh juga tafsir dengan tafsiran takut kepada Allah, maknanya takut buat benda-benda yang berdosa, takut buat benda-benda yang Allah murka. Itu takut yang kedua. Tapi hakikat takut kepada Allah ialah takut dengan menghampirkan diri kepada Allah. Ya Karim, ya Allah, Maha Suci Allah, Allah lah yang Maha Agung, Allah lah yang Maha memberi dengan apa sahaja yang kita doa, dengan apa sahaja yang kita buat. Kita doa banyak dah, tapi tak dapat. Sebab apa? Allah yang bagi, Allah yang tangguh, Allah yang bagi pada tepat waktunya, bukan pada apa yang waktu yang kita nak. Okey. Kemudian tengok Syekh kata lagi, dan pada ketika itu cemerlanglah cahaya imannya dan Islamnya, kerana jadi merdekalah ia daripada segala aghyar dan segala akdar. Kita dah sebut kemarin makna akdar dan juga aghyar. Aghyar selain Allah. Selain Allah ni apa dia? Macam-macam. Selain Allah, benda yang mengganggu kita, manusia, isteri, anak-anak, keluarga, masyarakat. Aghyar, pahala-pahala, dosa-dosa, itu juga aghyar. Benda selain Allah kita buat semata sebab nak orang tu, sebab nak baik dengan orang ni, sebab nak itu, sebab nak ini, itu aghyar dipanggil. Dan akdar apa? Debu-debu, kotoran-kotoran dalam amalan kita. Ada kita buat sebab nak dapatkan itu. Habuan dan tujuan. Habuan dan tujuan ni susah sangat. Apa maksud habuan dan tujuan? Benda yang kita buat dalam keadaan kita nak sesuatu benda. Susah kita nak buang, melainkan bila mana kita kenal dan dididik oleh para guru, para murabbi untuk buang kemahuan, buang apa yang selain Allah. Susah Ustaz, bukan susah Ustaz, nak abang dengan makcik susah. Kita nak jadi macam tu susah. Apa maksud susah? Kita, contohlah saya nak kata, kita akan baca, kita dengar selawat Al-Fatih mempunyai banyak sangat kelebihan. Siapa yang nak kaya, bacalah sebanyak sekian-sekian. Siapa yang nak diberi pertolongan, bacalah sekian-sekian. Siapa yang nak pembukaan futuh, baca bilangan sekian-sekian. Kita waktu tu, kita tengah suntuk dan kita nak ada duit, kita nak kaya. Kita lah orang yang akan baca selawat Fatih banyak. Kita baca selawat Fatih, kita baca selawat Tafrijiyah, kita baca Umay Taqillah, kita baca surah Al-Kawthar 1000 kali. Baca sebab apa? Sebab nak dapat sesuatu benda. Tapi orang yang itu sebab apa? Itulah kita kata tadi, kita ni peniaga, kita buat sebab nak dapat. Tapi nak bagi rasa buat tak mau apa-apa. Bukan tak mau apa, tak mau fikir apa-apa dan tak mau tujuan apa-apa. Aku buat semata-mata ini kehambaan kepada Allah. Oh, susah. Saya sebut susah sebab apa? Sebab saya sendiri pun susah. Nak buat satu benda untuk tak rasa nak apa-apa. Ya Allah, aku buat ni ikhlas kepada Engkau, ya Allah, semata-mata Engkau. Antara bukti dan dalil, orang kata antara bukti ataupun ke dalil kita buat sesuatu kerana Allah, bila mana kita buat benda baik, kita lupa. Kita tak ingat dah benda baik kita buat tu. Maknanya kita dah pernah bagi sedekah, kita pun tak ingat dah berapa ringgit, berapa ratus, berapa, bila masa kita bagi tu kita lupa terus ni kerana Allah lah. Tapi kalau masih duk ingat, aku masjid, melalui masjid kita ingat, masjid ni aku bagi ni, banyak kat aku bagi. Lalu pergi teringat, ni masjid ni, cerita kat anak ni, masjid ni ratu ayah bagi, cerita kat kawan ni, ratu aku bagi ni, adalah duit tu aku bagi cek dalam masjid Tok Imam tu pun boleh gegah. Kita cerita, maknanya kita masih lagi ingat amalan-amalan kita. Itu tanda amalan itu belum diangkat kepada Allah. Ini setengah ulama kata. Jadi Syekh kata, bila mana dah cemerlang imannya, benar imannya, takwanya kepada Allah, hilang, dia merdeka dia daripada segala aghyar dan segala akdar, kotoran-kotoran dan gangguan-gangguan. Dan dapatlah pada waktu itu engkau memutuskan segala aqabat. Apa aqabat? Ikatan-ikatan. Hidup hati kita ni banyak ikatan.
ikatan terikat dengan nafsu, ikatan terikat dengan dunia, ikatan terikat dengan duit, terikat dengan kecantikan isteri, kecantikan perempuan, keindahan perempuan, kecantikan dunia, kemewahan, kesenangan, macam-macam ikatan dalam hati, dan perhentian aqabah dalam hati. Tapi bila dah sampai satu kedudukan, dia dah clear daripada perkara tersebut. Saya baca ni, saya dah clear ke Ustaz? Ustaz pandai baca saja ya, Ustaz macam mana? Tak, saya pun tak tahu lagi duduk tak mana. Saya hanya boleh baca kat tuan-tuan saja. Tuan-tuan juga boleh dengar, boleh mengaji dan cuba beramal. Dan boleh jadi Allah nak bagi, boleh jadi orang yang tuan-tuan yang mendengar, abang-abang, kakak-kakak yang mendengar, makcik-makcik yang mendengar, dengar ustaz kata terus dia buat. Hari ni saya buat kerana Allah, tak ada fikir apa. Esok pun dia layan, ajak diri buat kerana Allah. Lusa ajak diri buat kerana Allah. Boleh jadi makcik lebih sampai kepada Allah lebih dahulu. Sebab apa? Amal apa yang kita pelajari. Saya hanya tumpang tukang cakap saja. Tukang baca kitab, cerita kat makcik, cerita kat kakak. Boleh. Jadi insya-Allah moga-moga kita cuba beramal, cuba buat, cuba jaga hati kita daripada permintaan dan kehendak selain daripada Allah. Arti aqabat itu saya kata segala tangga dan tingkat-tingkat dan terlepas daripada segala awaiq. Apa itu juga awaiq? Tengok muka surat 24. Buku ni muka surat 24. Artinya segala yang megah-megah akan orang yang hendak jalan kepada Allah, iaitu hawa nafsu, dunia, syaitan, makhluk-makhluk seperti anak, bini dan harta benda. Dia panggil apa? Awaiq. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebut awaiq. Imam Ghazali ada syarah berkenaan awaiq, halangan-halangan. Halangan-halangan yang menghalang seseorang daripada sampai kepada Allah. Antaranya apa? Syaitan, hawa nafsu, keindahan dunia, isteri, anak-anak, ibu bapa. Ada disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan juga dalam Minhajul Abidin juga ada sebut. Imam Ghazali sebut berkenaan halangan-halangan. Apa maksud halangan? Rintangan. Bila juga dengan nama rintangan. Kita nak jalan ada rintangan. Tol. Tol. Kena melepasi tol baru lepas satu rintangan. Kena lepas tol yang kedua baru lepas rintangan yang kedua, rintangan yang ketiga, rintangan yang keempat. Sebab apa? Sebab perjalanan hamba kepada Allah, Allah takdirkan ada halangan-halangan, rintangan-rintangan supaya dia bersusah payah bermujahadah. Bermujahadah dengan apa? Dengan zahir dan juga dengan batin. Mujahadah yang terbesar, mujahadah dengan zahir dan juga batin, dua-dua sekali. Mujahadah zahir pun dia buat, dia usaha, dia gagah, dia bangun, dia qiyam, dia buat. Dan batin juga dia mujahadah. Mujahadah apa batin? Buang apa yang nak. Tak buat bukan sebab nak itu, buat bukan sebab nak ini, buat semata-mata nak Allah. Susah tu. Isteri kacau, anak-anak kacau, mak ayah juga kadang-kadang ada ujian juga terhadap anak-anak. Jadi benda tu dipanggil halangan-halangan dan rintangan-rintangan. Maka orang yang mencapai sifat taqwa yang sempurna, dia dah melepasi rintangan-rintangan tersebut. Sambung lagi, dan terlepas pula ia daripada segala awarid. Awarid juga halangan. Ini istilah-istilah sufi. Awaiq, awarid, aqabah. Ini istilah-istilah dalam sufi. Orang sufi guna perkataan ini sebab apa? Ini menunjukkan bagaimana perjalanan dan halangan-halangan seorang hamba. Nak sembahyang, letih, lepas tu katil pun sedap, rehat dululah, baring rehat dulu, rehat-rehat sampai ke subuh. Nak buat kerja, nak baca Quran, handphone ada sebelah. Habis sembahyang nak baca Quran, ada handphone, buka asal handphone, kuku ada mesej. Ni tengok ni, tengok kita punya rintangan-rintangan hari ni. Kita dah habis sembahyang, Allah, betul tu ingat nak baca Quran lah lepas sembahyang, nak baca dengan setengah juzuk ke, 2 muka surat ke. Lepas tu nampak ada noti masuk, kita pun ambil handphone, tengok noti. Oh, ada noti ya, siapa dia call ni? Noti tu buka sekejap ya, buka noti. Oh okey. Lepas tu kita pun scroll setengah jam duduk mengadap handphone. Betul tak? Pernah jadi tak begitu? Scroll mengadap, oh habis. Bila mengadap barulah kita setengah jam dah habis. Dah turun nak makan lah, apalah, dah tak ada mengaji Quran. Sebab apa? Rintangan. Sebab tu
Syekh kami kata, orang dulu tak diuji dengan telefon. Bahkan masa dulu pun, dulu 2000, zaman 2008, 2009, 2005 tu tak ada lagi gangguan handphone. Handphone 3 kupang saja, handphone jenis call saja. Orang tak kalut sangat dengan handphone. Waktu tu berkat masa, boleh buat banyak benda. Hari ni handphone ada, tab ada, laptop ada, TV ada, Netflix ada, semua benda ada. Habis pergi ke handphone. Memang sungguh kita galik ni faham kan? Ghalib. Kita jadi lalai, jadi ghalib. Duk tengok, duk jawab tak jawab mesej, dah orang mesej, jawab. Lepas tu back, tekan Facebook, tekan TikTok, scroll setengah jam. Tak sedang. Tapi kalau baca Quran, nak cakap baca Quran, baca satu muka surat je. Berapa lama dah ni? Setengah jam dah bah. Padahal baru 2 minit. Baca setengah muka surat. Ataupun baca satu surah, malam ni baca Al-Mulk lah. Baca Al-Mulk lepas Isyak. Baca Al-Mulk rasa macam setengah jam dah. Tengok lah, baru 5 minit. Sebab apa? Sebab nafsu kita. Allahu Akbar, rintangan. Nak lari, nak scroll, nak hilang. Tengah scroll, nak pergi lepas, nak tinggal lah. Susah. Tengok video tak habis lagi. Scroll tu, tengah duk baca. Tengok, cerita apa hari ni? Orang duk cakap apa hari ni? Tengah duk baca, mana boleh tinggal? Isu tu, isu ni. Jadi yang sebut rintangan dan halangan. Artinya, ni arti kepada awarid. Apa maksud awarid? Syekh kata artinya segala yang melintang di jalan bagi memutus akan jalan orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala, iaitu berkehendak kepada rezeki yang banyak dan sedap-sedap, lazat-lazat, dan berkehendak kepada dunia dan kemegahannya, dan datang bagai-bagai kesusahan dan kedatangan bala dan kesakitan. Dan pada ketika itu baru lepas engkau daripada segala yang memberi cedera dan menegah berjalan engkau kepada Allah, dan dapatlah pada waktu bertambah ilmu engkau dan makrifat engkau kepada Allah. Apa dia Cik kata ni? Maknanya awarid. Awarid ni rintangan yang berhadapan, mai ikut depan. Tadi awaiq, setengah ulama kata yang cabut kot tepi. Maknanya mai cabang-cabang yang ganggu-ganggu kot tepi. Anak, isteri, syaitan, dunia, sikit-sikit. Tapi awarid ni duduk depan. Ni mai duduk depan. Apa? Dunia kita, pekerjaan kita, harta benda kita. Kita duk plan, bulan puasa ni kena banyak sikit duit ni, nak raya besar ni. Kita dah dah bajet, tapi kita nak bajet banyak lagi. Kita nak lagi. Sebab tu sampai ada orang yang terkena scam. Apa? Ada kalau tengok berita ada apa? Sepasang pesara kerajaan ditipu 2 juta ringgit oleh scammer. Kita macam terfikir, dia dah pesara kerajaan, dah bersara, duit ada 2 juta dalam bank, apa lagi dia nak? Rupanya dengan 2 juta tu dia nak lagi 4 juta. Masuk dalam pelaburan, scammer terkena dengan scam, masuk pelaburan. Daripada 2 juta dia kata mungkin kalau aku labur 2 juta akan dapat 4 juta. Kalau dia nak 4 juta, dapat 4 juta, esok dia nak 10 juta. Sebab apa? Sifat tamak kita kat dunia. Nak. Akhirnya habis ke semua. Apa dia? Tak, itulah bahayanya dunia ni. Ada sikit kita akan nak lagi. Ada sikit lagi, nak lagi. Dapat lagi, nak lagi. Sedangkan para ulama ajarkan, Nabi ajarkan sifat bersederhana dan qanaah. Qanaah ni apa? Rasa cukup dengan rezeki yang Allah bagi. Maknanya bukan tak boleh himpun duit, boleh himpun duit, simpan duit, keperluan dan sebagainya, tetapi jangan ada tamak. Jangan ada tamak yang tergopoh-gapoh. Contoh, dah ada duit 2 juta, dah pencen, nak apa lagi? Dah kerja dah habis dah. Tutup cerita bab kerja, pergi mengaji, belajar, baiki diri, baiki hubungan dengan Allah, baiki balik masa-masa yang dahulu yang terlalai, yang terabai solat, yang terabai puasa, yang terabai sedekah, yang terabai zakat. Baiki balik, cek balik, bantu orang yang susah. Waktu itulah kita buat untuk Allah. Buat kerana Allah, untuk diri kita. Untuk ni beza, untuk dan kerana. Buat kerana Allah, tapi untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Maknanya apa? Kita bagi sedekah untuk diri kita.
kerana Allah, tapi untuk diri kita yang kita akan dapat di akhirat. Kita solat untuk diri kita, baiki dosa-dosa dan solat-solat yang lalu. Tak payah dah nak sabuk dan nak fikir pasal duit, nak fikir pasal dunia. Tapi manusia nafsu haloba akan makin nak. Umur 60, 70, 80 kadang-kadang waktu ini dia lagi nak lagi dunia. Dia nak lagi sebab apa tuan? Nanti nak pergi travel. Nak travel lah apa? Umur 70 dah. Umur 75 dah pakai tongkat nak travel apa? Jadi pesanan kat saya, kalau kita ada duit di waktu muda, gunakan sebaiknya. Maknanya apa? Kalau belum pergi haji, pergi haji. Kalau belum pergi umrah, pergi umrah. Ada duit, ada, pergi. Ustaz, kami turn 2280. Sekarang 2025. Dia kata tak apa Ustaz, kami turn 2080. Ada lagi 50 tahun. Waktu tu makcik tu dah umur 50. Tunggu turn apa 50 tahun lagi? Kalau ada duit dalam bank, pergi. Package ke tak package ke, mahal ke, usahakan. Sebab apa? Itu kewajipan. Mampu, ada duit simpanan, ada duit, pi haji, pi umrah. Umrah, pernah pergi umrah? Tak pernah lagi. Duit ada tak? Ada lah, alhamdulillah ada duit. Tunggu apa? Pergi. Cuti tak dapat lah, cuti apply lah kerja, apply cuti kat kerja, dapat lah cuti. Sebab apa? Sebab kita tak rasa nak pergi buat umrah, kita tak rasa nak pergi buat haji. Kita apa? Rasa macam tengah kerja, sayanglah cuti. Kalau ambil cuti seminggu dah tolak dah. Nanti kalau tak ambil cuti hujung tahun, nanti boleh dapat juga kiraan cuti tu, dapat persen duit juga. Dia kira duit saja. Walhal umrah tak pernah pergi. Haji lagi dah tak pernah pergi. Duit ada. Masa lapang ada, masa kesihatan ada, sihat tapi tak mau. Tak ada niat dan tak ada usaha nak pergi haji. Kalau ada duit, saya nak bang, kalau ada simpanan duit itu memang kita simpan. Nak buat apa? Nak simpan untuk keperluan akan datang. Dalam keadaan ada keperluan cukup untuk anak-anak sebagainya. Kalau ada, mampu, pergi haji. Guna. Sebab waktu sihat ni lah masa untuk kita buat ibadah. Sebab haji memang ibadah yang memerlukan kepada kesusahan. Kesusahan apa? Kesusahan badan, kesusahan keletihan. Nak rasa punya perasaan letih, berjalan, ramai orang. Waktu muda ni, pergi segera. Dah 80, baru nak pergi. Dah pencen, baru nak pergi. Tak larat dah. Nak tawaf pun, tawaf wajib, lepas tu tak pergi dah masjid. Sekali tu ya. Turun tawaf, datang tawaf kudum, lepas tu tawaf haji, lepas tu dah duduk di hotel saja. Pergi haji, pergi Arafah, pergi semua, habis tu balik tidur dekat hotel. Buat apa? Rugi. Pergi dalam keadaan muda, explore, berjalan, ibadah, rasa, belajar, tak sama. Jadi saya nak pesan, sementara ada masa dan sementara kita Allah bagi hidup, sihat, ada duit, pergi haji. Tak mampu lagi Ustaz pergi haji lepas 50,000 kalau yang package, 30,000 kalau yang rayuan, kalau yang ni turn lama lagi. Ada duit nak pergi umrah, 6,000, 8,000, 10,000, pergi umrah. Jangan tangguh. Sebab apa? Sebab kita umrah juga wajib sebenarnya. Umrah juga wajib seumur hidup satu kali. Umrah wajib seumur hidup satu kali, haji juga wajib seumur hidup satu kali. Tak dapat pergi haji, pergi umrah dulu. Doa kepada Allah dan usaha kepada Allah. Ada orang simpan duit setiap hari. Setiap hari simpan duit RM10, RM10, RM100. Sebab apa? Niat nak pergi haji. Ada. Simpan, cukup duit dia pergi haji. Ada nak simpan nak pergi umrah, simpan. Tapi haji cukup satu kali, dah terlepas kefarduan. Ada orang yang jenis suka pergi haji banyak kali. Ada yang DIY pas semangat, itu tak apa, terpulang. Tapi setengah ulama kata, kalau kamu dah pergi haji dan ada keluarga kamu yang susah, yang tak lagi pergi haji, kamu lebih patut dan utama kamu duit yang kamu nak pergi haji bagi pada kawan tersebut, bagi pada saudara kita. Kita dah pernah pergi, tak rasa tak apa Ustaz nak pergi semula, okey fine, pergi sekali lagi, kali kedua, kali ketiga nak pergi pula, dah afdal lah bagi pada orang lain, bagi pada orang yang belum pergi haji.
Sebab kadang-kadang kita pergi kali pertama kita tak dapat gambaran, mungkin rasa tak sempurna. Pergi kali kedua, okey. Pergi kali kedua, jaga sungguh-sungguh, buat sungguh-sungguh. Kali ketiga, tak payah, bagi kepada orang. Supaya ada saudara kita yang pergi haji. Kalau kita bagi duit satu lengkap kepada kawan, adik-beradik, orang kampung, jiran untuk pergi haji dengan duit kita, kita dapat pahala yang dia buat tanpa dikurangkan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jangan pandang rendah dan jangan pandang enteng pada ibadah haji dan ibadah umrah. Sebab saya nak sebut, ada orang kampung umur 60, 70, duit ada tapi rasa tak rasa terpanggil lagi nak pergi haji. Duit ada, lah ni dah sakit. Nak buat macam mana? Sedangkan waktu hidup, waktu muda ada duit tapi tak tergerak. Maka tolong, kalau ayah ibu kita belum pergi haji, pergi umrah, kalau anak-anak dengar, anak-anak ada duit, anak-anak ada mampu, bagi. Himpun duit adik-beradik, bagi, suruh ayah pergi haji, pergi umrah. Kalau kita ada duit nak pergi haji, pergi umrah, pergi umrah dan sebagainya. Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi mana tadi? Maka Syekh kata, terlepas daripada awarid, rintangan-rintangan dunia, nak duit, nak banyak, nak selesa, nak itu, nak ini, maka bila terlalu banyak nak, mungkin Allah ada uji dengan kesusahan, Allah uji dengan kesakitan dan sebagainya. Tapi bila dah terlepas daripada semua kehendak tersebut, dialah orang yang berjalan kepada Allah dan dilimpahkan oleh Allah kepadanya dengan ilmu dan ma'rifah. Sebab itu dalam Quran Allah sebut juga, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah ajarkan kamu ilmu. Tambah satu lagi di sini, perkara yang keempat bagi orang yang bertakwa, Allah ajarkan kamu, Allah ajarkan ilmu. Allah ajarkan ilmu. Dalam tafsiran ilmu ni ialah ilmu laduni. Apa ilmu laduni? Ilmu yang datang direct daripada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan ajarkan kepada kamu ilmu. Apa ilmu? Ilmu laduni, ilmu yang tak disangka-sangka, ilmu yang bukan usaha dia. Dia ngaji sikit tapi bila dia baca, dia faham. Bila dia mengajak, keluar mutiara-mutiara daripada Allah Ta'ala. Itu maknanya ilmu laduni, ilmu keberkatan daripada Allah Ta'ala. Allah direct turun ilham Rabbani. Jadi orang apa? Itu didapati oleh orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah, orang yang bersihkan diri dan hatinya daripada segala kehendak dan tuntutan hawa nafsu. Dan inilah murad firman Allah Ta'ala. Tengok dia kata, kita dah baca tadi, inilah murad firman Allah, inilah kehendak. Murad ni apa? Yang dikehendaki oleh Allah. Murid yang berkehendak. Kenapa pelajar-pelajar sekolah dipanggil murid? Apa beza murid dan murad? Padang mana? Padang pokok padi ni. Okey, apa beza muridun dan muradun? Itu bahasa Arab dia. Bahasa Melayu murid dan murad. Kita duk pergi sekolah, kita wahai murid-murid sekalian. Apa maksud murid? Murid. Ni. Muridun. Ni muradun. Beza di sini. Melayu dia murid. Ni murid, kita panggil anak-anak murid. Murid. Ni murad. Murid dan murad, beza dia apa? Murid yang berkehendak. Daripada perkataan arada yuridu muridun. Ni ngaji bahasa Arab pula. Arada yuridu muridun. Ni fahuwa muridun wa dzaka muradun, isim maf'ul. Muradun di sini. Arada yuridu, murid dan murad. Murid apa? Yang berkehendak, yang nak, yang berkehendak, yang berkehendak. Murad yang dikehendaki. Tu beza yang dikehendaki. Yang berkehendak orang yang nak. Orang yang nak, orang yang cari, orang yang pergi. Orang yang nak mengaji, nak itu, nak ini, dia panggil murid.
Murad orang yang dikehendaki oleh Allah. Allah ambil dia untuk jadikan dia sebagai orang yang alim. Allah ambil dia untuk jadikan dia sebagai orang yang suci. Terima kasih siapa yang dah alih apa, terima kasih. Bonda tadi ada tulis, baik. Cuma nak sebut, bila mana sebut Syekh kata inilah murad firman Allah, inilah maksud. Bila sebut murad juga maksud. Murad ni mana? Yang dimaksudkan oleh Allah, yang dikehendaki maknanya daripada Allah. Itu maksud murad. Yang inilah murad, inilah yang dikehendaki maknanya daripada Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, artinya dan takutlah oleh kamu akan Allah dan memberi ketahu akan kamu oleh Allah ilmu ma'rifat akan dia. Ini maknanya bila kamu bertakwa kepada Allah, kamu akan diberikan kurniaan ilmu-ilmu laduni, ilmu-ilmu ma'rifat daripada Allah Ta'ala. Dan sabda Nabi SAW, man amila bima alima awrasahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Ini juga hadis Nabi SAW berkenaan orang yang bertakwa dan beramal dengan ilmunya diberikan ilmu-ilmu laduni, ilmu-ilmu ilham direct daripada Allah. Apa maknanya? Man amila bima alima, barang siapa beramal ia dengan ilmu yang mengetahui ia akan dia, nescaya mengurnia akan dia Allah Ta'ala ilmu yang tiada mengetahui ia akan dia. Maknanya siapa-siapa yang mengaji satu ilmu, contoh hari ni kita mengaji buat sesuatu kerana Allah, bila dia beramal dengan ilmu yang dia belajar, maka Allah akan berikan kepadanya ilmu yang dia tak pernah belajar. Ini maksud hadis. Man amila bima alima awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan apa yang dia belajar, maka Allah akan mewariskan kepadanya, memberikan kepadanya ilmu yang dia tak pernah belajar. Sebab ada di kalangan para ulama, para aulia, bila mana mengajar sampai beberapa ayat Al-Quran, beberapa hadis-hadis Nabi, ada dia sebut benda yang tak pernah mengaji pun sebelum ni, tapi macam mana dia boleh hurai? Maka di sini dia sebut apa? Diberikan kepadanya ilmu yang dia tak pernah belajar, yang tak pernah sangka-sangka. Jadi itu dipanggil orang yang bertakwa kepada Allah. Baik, siapa yang zuhur insya-Allah. Jadi kita pun nak berhenti dah sebab lagi 5 minit. Keluar 1:30 kita berhenti. Nak zuhur dan sebagainya. Jadi itu apa? Orang yang diberikan oleh Allah akan ilmu yang dia tak sangka. Ada ramai, terutamanya para aulia salihin, para ulama, para aulia, belajar, beramal dengan apa yang mereka belajar, Allah beri kepadanya ilmu-ilmu. Dan iaitu ialah ilmu yang difirman Allah dengan katanya, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan telah kami ajar akan dia Nabi Khidir akan ilmu daripada kami. Kami ajarkan kepadanya. Siapa yang ajarkan? Allah. Ajarkan kepada siapa? Nabi Khidir, ataupun kepada orang saleh daripadanya ilmu-ilmu kami, Allah kata. Dan itulah ilmu yang dinamakan dia ilmu laduni. Saya dah sebut dah, maka Syekh pun sebut di belakang ni. Dinamakan dia ilmu laduni, iaitu ilmu yang dibangsa akan dia kepada zauqi. Ilmu yang dia sebut, ilmu yang datang daripada kerasaannya. Dia rasa ayat ini dan disebut huraian ini dengan rasa dia, itu dipanggil laduni. Tapi bukan semua orang boleh hukum laduni. Bila kita rasa kita beramai dah, apa yang Syekh sebut, Ustaz sebut, dia pun beramai. Lepas tu dia pun mengajak orang. Ni main nak ajak, dia pun mengajak orang kampung, dia mengajak orang dalam rumah dia, dalam keluarga dia, ajak terus. Aku dapat ilmu laduni ni kau rasa. Sebab aku baca dia, aku ajak ni, kau rasa aku tak pernah mengaji ni. Tapi aku faham lah. Aku faham ni, aku faham tu ni. Allah bagi faham kat aku. Ya, Allah bagi faham, tapi bukan mudah-mudah kita nak kata kita dapat ilmu laduni. Maknanya jangan pula di sisi kita mendakwa. Jangan kita merasakan apa yang kita boleh cakap ni ilmu laduni. Jangan kita bila boleh buat satu benda, kita rasa ni aku tak pernah mengaji ni, tapi aku boleh faham. Aku boleh faham, aku boleh ajak. Ilmu laduni yang aku dapat. Jangan mudah-mudah nak dakwa diri, dan mudah-mudah nak sandar kita seolah-olah kita ni memang layak dengan ilmu laduni Allah Ta'ala. Bekas kita pun kotor. Apa maksud bekas? Dalaman kita, air, bekas ayak ni, tak ada ayak, dia tak berayak. Bekas ni bersih, jernih. Tapi kalau bekas ni kotor, ni pun nampak kotor juga, ada habuk-habuk. Kalau bekas ni kotor,
Bubuh layak jernih pun akan jadi apa? Akan jadi kotor. Bekas ni depa minum banyak Milo ada tepi-tepi ni, Milo tak boleh boykot kan. Minum apa? Coklat, koko tamar. Minum koko tamar, terbitan Iman koko. Habis lekat coklat-coklat dalam ni. Lepas tu nak buat kosong, dia buat kosong. Air kosong tadi, walaupun di luarnya air kosong, tapi bila masuk jadi apa? Bila masuk jadi air macam air Milo ataupun kotoran keruh. Sebab apa? Sebab bekasnya tak baik, bekasnya tak bersih. Kita, kalau bekas kita tak suci, berkah kita tak cantik, berkah kita kotor, masuk siraman ilahi tak akan sempurna. Sebab itu Allah tak akan bagi melainkan pada tempat yang bersih, tempat yang bersedia menerima limpahan. Kita persiapkan bekas sahaja, limpahan Allah yang bagi. Tugas kita apa? Tugas kita hanya mempersiapkan bekas. Persiapkan mangkuk kita. Mangkuk apa? Mangkuk tadahan jiwa, mangkuk tadahan hati. Bersiapkan, indahkan, jernihkan, heningkan, bersihkan, elok, bersih, suci, maka bersedia untuk Allah turunkan kepadanya laduni, rahmat-rahmat, limpahan-limpahan. Tapi bekas kita pun kadang-kadang kita takabur. Apa dia? Terbalik. Kita takabur ni apa? Dia tak mau terima. Bekas orang nak minta, kalau nak minta sedekah, dia kena tak macam tu. Nak minta sedekah, nak dapat sumbangan, nak meminta orang buah nasi, nak minta dia lok nuri, kita buat itu. Tapi kalau terbalik aku tu, maknanya apa? Tak mau. Terbalik aku ni, tak mau. Maknanya apa? Jiwa kita, kalau kita takabur, seolah-olah kita terbalikkan bekas. Tak mau apa yang Allah nak bagi. Macam kita etika makan guna sudu garpu. Habis makan tak mau makan dah. Maksudnya apa? Terbalikkan sudu. Mana kita menolak apa yang Allah nak bagi. Jangan tolak dalam hati kita apa yang Allah nak bagi. Sediakan bekas, bukakan hati, bukakan jiwa, bukakan rohani. Supaya apa yang Allah nak bagi turun kepada kita. Dan rendahkan diri kita. Air tak akan mengalir pada tempat yang tinggi, tapi air akan mengalir kepada tempat yang rendah, akan turun. Maka tempat yang paling rendah, dialah yang akan menerima semua sumber-sumber tersebut. Maknanya apa? Rendahkan hati kita, hinakan diri kita. Bila hinakan diri, rendahkan hati, rendahkan diri, di saat itu Allah akan limpahkan segala limpahan-limpahan. Tapi kalau kita takabur, kita nak duduk atas, air turun, mana akan naik pada tempat yang tinggi? Begitu juga kalau kita terbalikkan bekas kita, tak akan dapat. Tapi kalau kita luaskan hati, bersihkan jiwa, rendahkan diri, rendahkan ego, rendahkan takabur, buang segala keinginan, maka di sana akan dilimpahi rahmat-rahmat Allah yang maha luas. Jadi dah 1,5. Artinya pada perasaan orang yang mendapat akan dia seperti yang telah lalu sebutnya pada muqaddimah di sana. Bermula sekalian yang tersebut itu akan datang tafsirnya pada fasal yang keempat, iaitu tentang ilmu laduni akan dibicarakan pada fasal yang keempat insya-Allah taala. Dekat tu saja. Jadi kita berhenti dekat tu sebab pakai dokumen dah zuhur. Ramai dah yang nak pergi sembahyang zuhur. Alhamdulillah. Tak ada masalah kalau kita dah di tempat kerja ataupun apa, nak pergi solat zuhur, betul dah nak masuk kerja dah, tak ada masalah. Bukan paksaan. Cuma kalau di rumah dan masih lagi ada waktu, tak nak mengapa. Zuhur baru masuk, tunggu sekejap, dah masuk zuhur, dah pasti apa sebagainya, ambil wuduk dan solat. Yang pergi masjid, silakan pergi masjid. Jadi saya sekarang duduk di Darul Huda wal Irsyad, pusat pengajian Darul Huda. Jadi insya-Allah habis lagi kita sembahyang lah. Macam tu. Cuma alhamdulillah kita dah baca sampai muka surat 25. Jadi kita berhenti dekat muka surat 25 ni. Ketahui olehmu, sambung pada hari Khamis nanti insya-Allah taala. Saya tulis tarikh hari ni 17/2/25. Jadi bersihkan hati, bersihkan jiwa, jangan ada takabur, jangan ada riak, jangan ada tak mau menerima daripada Allah. Kalaupun tak faham apa ustaz cakap ni, tak faham, jangan menolak. Satu je benda, tip dia untuk kita jadi orang yang baik, dapat menerima limpahan Allah, jangan menolak apa yang kita tak faham. Dengar ustaz ni ceramah, dengar syekh ni ceramah, tak faham lah, tak betul syekh ni sesat. Kita yang tak faham, kita kata syekh tu sesat. Kita yang tak faham, kita kata syekh tu tak betul. Mana adab kita? Kita yang tak ada ilmu, kita yang tak sampai pada ilmu yang disebutkan. Maka jangan terbalik, buka. Tak masuk pun tak apa, biar saja dulu. Biar bekas ini, rendahkan, maafkan. Jangan takabur. Itu benda yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah.
Takabur bukan semata-mata zahir dan mulut, dalaman. Jangan, jagalah hati kita. Jadi itu sahaja pada kali ini, insya-Allah. Buku, ni buku. Siapa yang nak dapatkan buku ni di beg kuning. Dah ada beg kuning. Dapatkan di beg kuning di bawah dengan harga RM12. Stok ada, insya-Allah. Siapa yang belum dapatkan buku, segera dapatkan. Sebab kita akan baca satu persatu. Macam mana kita baca ni? Kita baca satu persatu sampailah habis. Jadi muka surat 25. Berhenti pada tukar ni, kita berhenti pada muka surat 25. Kita sambung pada hari Khamis ini, insya-Allah ta'ala. Jadi jelas kan? Jelas. Jadi siapa yang belum dapatkan buku, dapatkan buku. Kenapa saya selalu cerita bila habis kitab baru cerita bab buku? Sebab kalau cerita awal tak ramai lagi masuk, dan di hujung bila saya sebut buku, maka orang yang mengaji dia tahu, tengok, oh betul lah ustaz baca satu persatu, bukan ustaz langkau. Saya tak langkau pun. Dan memang kalau belajar dan kalau mengaji, pastikan kita pegang buku, ada pen, kita tengok satu persatu. Jangan sekadar mendengar. Tak boleh ke ustaz kami nak dengar je? Boleh, tak ada masalah. Masuk dengar, bagi gih bunga apa semua boleh, tak ada masalah. Kami nak bagi kampung, boleh sangat bagi kampung, bagi singa layan. Tapi bagilah ada buku juga. Bagi ada buku juga, boleh dengar, boleh baca, boleh dengar. Tapi kalau tak mampu nak beli buku, tak apa, dengar. Dengar, tulis nota, dapat amalkan dalam kehidupan. Yang penting dapat kita beramal, insya-Allah taala. Jadi buku pun tak mahal, RM12. Nasi ayam kita pun RM15. Nasi ayam. Sebut nasi ayam pula kan. Nasi ayam, nasi lemak kadang-kadang di KL tu RM18, RM15. Buku RM12, tahan sampai mati, insya-Allah. Jadi itu sahaja pada kali ini. Siapa yang nak dapatkan buku, belikan buku supaya kita ada kitab yang kita belajar. Dan buku-buku yang dah diorder akan dipost oleh pihak maktabah, insya-Allah. Dan siapa yang belum follow, siapa yang ikut pengajian, siapa yang masuk pengajian yang belum follow, mana tahu nak follow kita, tekan anak panah di atas, tekan tambah, tekan, dan boleh tengok di bio. Dan juga sekali lagi, sebelum setiap hari saya akan ulanglah cerita ataupun bagi tahu berkenaan kita akan ada daurah Ramadan. Bulan Ramadan ni nak masuk 2 Ramadan kita akan mula, insya-Allah, iaitu pada 3 Mac. 3 Mac akan mula daurah Ramadan pengajian kitab Tajul Urus, insya-Allah. Jadi siapa yang berkelapangan dan siapa yang berhajat, siapa yang ada keinginan, dan siapa yang tak ada masa pun, kalau nak masuk boleh masuk, sebab kita ada rakaman. Tapi pengajian itu bukan di live terbuka. Pengajian bulan Ramadan pada pukul 10 sampai 11.30 menggunakan kitab Tajul Urus, tapi ada bayaran. Bayarannya sebanyak RM69 sahaja. RM69 sahaja, termasuk dapat buku, dapat sijil, dapat sanad selawat Al-Fatih, dan dapat 50 orang yang terawal akan dapat tahsin Al-Fatihah, insya-Allah, sebelum kita mula kelas. Jadi, dan hari tu pun yang dah masuk, yang dah daftar hari tu, dalam berapa puluh orang itu dah daftar, kita buat Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban hari tu kita buat yang dah daftar lah, yang dah daftar Nisfu Sya'ban, kita buat perkongsian, kita baca Yasin, kita baca doa Nisfu Sya'ban, dan kita perkongsian sikit berkenaan Nisfu Sya'ban, amalan Nisfu Sya'ban, macam mana nak sambut Nisfu Sya'ban. Jadi sebelum Ramadan juga, siapa yang dah daftar sebelum masuk Ramadan, kita akan cerita juga berkenaan istiqbal Ramadan, sambutan berkenaan Ramadan, hukum makan makanan Ramadan. Dan dalam grup tersebut nak tanya, boleh tanya terus, boleh tanya direct, boleh soal siasat, bukan soal siasat, soal jawab. Soal siasat tu benda lain. Boleh soal jawab apa yang muskil, apa yang saya boleh sebut, saya sebutkan, saya kongsikan. Jadi siapa yang belum dan siapa yang nak masuk, tengok di poster, ada di poster dan ada nombor di situ. Kontak dengan nombor tersebut. Nombornya 011 166 74949. 011 166 74949. Mana tak boleh baca, itu kod marah. Jadi sebab kita ada buka beg kuning, cuma siapa nak dapatkan buku, dapatkan di beg kuning di bawah. Itu buku Qatrul Ghaisiyah dan juga buku-buku lain yang ada di pin. Dan semua buku tu akan dipost daripada Maktabah Darul Assalam Sungai Petani. Tuan-tuan kalau tak pernah dengar lagi nama Maktabah, tekan TikTok Maktabah pun ada, FB Maktabah pun ada. Dan
semua rakaman pengajian Qadrul Qaisiyah ni, semua rakaman akan dimasukkan di YouTube, di YT. Jadi dah ada, ini pengajian yang ke-8. Pengajian yang ke-8 kita dah masukkan 7 pengajian, betul tak? Dah masuk 7. Dah masuk 4 pengajian yang lepas di dalam YT. Siapa boleh tengok untuk revision. Jadi insya-Allah itu saja kadar kali ini. Terima kasih kepada semua. Insya-Allah kita boleh pergi solat Zuhur sama-sama berjemaah dan sebagainya. Wallahu alam. Minta ampun, minta maaf. Terima kasih. Jangan lupa save, buka bagi luas sikit. Tu poster tu bagi lepas screenshot. Poster Ramadan tu. Screenshot apa nama poster ni. Sebabnya dalam ni tak boleh nak save gambar biasa-biasa. Okey, poster ni tolak komen tu, screenshot, ambil nombor tu, kontak dengan nombor tersebut. Bukan nombor saya. Tu nombor Ustaz Amir. Nombor dia yang urus, dia admin. Sebab ni anjuran Darul Huda, depa yang urus. Jadi saya tukang cakap je lah, tukang ceramah, tukang cakap. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam. Screenshot dan ambil nombor tu. Ambil nombor tu supaya boleh daftar dan boleh kontak insya-Allah. Sebelum tu siapa yang belum follow, dan sebelum tu dan apa yang nak bagi gift ke apakah, ikut sukalah. Jadi kita terbuka open, tak ada syarat kena bagi gift berapa ringgit, berapa ketui ke bunga ke layan ke apa. Nak bagi alhamdulillah. Tak bagi dengar saja. Boleh share bagi kat kawan-kawan. Wallahu alam. Terima kasih sekali lagi. Minta ampun, minta maaf. Jadi tertangguh dengan Al-Fatihah, surat Fatihah dan juga tasbihatul kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada semua. Jadi dapatkan di beg kuning di bawah.